Assalamualaikum guys, welcome back to my video guys. So hari ni guys, saya akan bermain game Plant vs Brainrot guys. So game ni basic je. Korang kena tanam. Bila dia grow, dia akan serang Brainrot macam gini. Oh, kalau kau nak serang sendiri pun boleh lah, tapi tak makan banyak damage lah. So guys, sebelum saya mulakan video ni, korang jangan lupa share, komen, like dan subscribe guys. Okay, let's go. Okay guys, so korang boleh tengok ni. Malam tadi saya adalah grind. Ni sebelum saya record pun saya ada grind sikit. Ni ada dragon plant ni. Apa nama dia lupa lah. Yang purple ni. Sayur tak. Ni kat sini ada Frigo Camelo, Bombini, Guzini, Orcalero, Orcala, Badito, Bobrito. Ni ada dua. Dengan satu Bombini, Guzini. Kutip dulu duit ada dekat sini. Kutip. So ada je Brainrot lain yang dalam inventory saya. Ni legendary yang saya favourite, yang tak pakai lah. Yang tak pakai sebab Brainrot yang lain tu lagi power. Jadi saya simpan ni. Kita tengok dekat seed shop dulu ada apa. Ada Coco Tank. Cukup ke? Sempat ke beli Coco Tank? Tak sempat ke? Coco Tank 5 juta kot. Dia ada berapa ni? Salam kan ni? Ni sempat ni guys. Aduh. Guys, next time. Sebab saya pun nak upgrade ni, supaya saya boleh tambahkan lagi space untuk Brainrot saya. Ingat saya kan, satu jalan ni orang boleh letak 5 je. Oh no. Boleh kot. Ush. Boleh ni guys. Dia kena dalam tengah ni. Oi, mentang-mentang yang kiri kanan ni noob kan. Dia masuk kiri kanan ni. Bagus tu. Nak apa serang guys. Saya pun tak adalah pakai sangat Brainrot ni. Wih. Tolong masuk tengah. Aduh. Sini guard nak masuk. Tak alak banyak masuk sini tu. Tahu lah kat sini tengah struggle mat. Tidak. Aduh, tak dapat dah guys. Tak dapat. Okay, dah. Scroll bawah. Mana tadi kita dapat? Dapat ah. Diamond. Ni bukan. Chimpanzee ni, banana ni. Dia berupa tapi. Gangster Futira. Saya rasa nak kena tambah. Bagus. Lagi masuk tepi, bagus. Bagus tu. Sengaja game ni orang sengaja tak nak bagi ni. Kau ajar tu. Kita letak lagi kan kita. Lama-lama stress lah aku. Dragon kat sini, siapa kat sini? What ini? Iya. Tak ada. Takkan dah habis mat? Dah habis dah? Sangatlah pelik guys. Apa kita relax dulu, kita tengok orang punya tempat dulu. Tengok siapa punya kan.
Ini tak ada orang. Tak ada penghuni tapi ada Brainrot. Macam mana tu? Uish. Just for Adib. Gila. Wih, ini betul-betul dia main susun baik. Banyak tolak dia. Kalau ni. Need rebirth level 2 from. Weh, ni pun dah power kat ni guys. Boleh steal ni. Tak dia kot. Kalau boleh steal kan, kalau boleh steal pun sama je. Guna Robux. Ni bukan steal Brainrot Ni tanaman lawan Brainrot. Bukan curi Brainrot. Okay, so sebelah plot saya pun tak ada orang. Tak ada penghuni. Oh, baru ada penghuni kat sebelah ni. Wih, dapat guys. Apa tadi? Oh, chimpanzee ni banan ni. Oh, dapat diamond bombi ni Guzi ni lagi. Mantap. 487 kita tukar 487. Paling sikit kat sini ni lah. Oi. Lama guys nak tunggu ni grow. Lagi 51 saat dah. Ni dah power sikit sebab dia dah ada dragon. Dah power sikit. Tengok kat shop ada apa. Mana tu ada benda free kan. Okay, tak apa, tarik balik. Okay. Saya rasa nak jual. Walaupun legendary ni saya tak pakai, saya still nak jual. Ke korang nak? Kalau korang nak, korang komen. Saya favouritekan dulu. Saya tahu kan. Ada newbies bagi dia. Walaupun tak seberapa lah Brainrot ni. Diamond Elefanto Cocofanto. Bukan Cocofanto, Elefanto. Pun je. Jadi kalau favourite banyak-banyak habis inventory saya. Okay, jom try jual dapat berapa. Bismillah. Banyak. 31,000 boleh lah. Oh, ya ada Gangster Futira Rainbow. Sini masuk tepinya. Dia cari spot yang nubis supaya diorang tak kena rembat. Rainbow Gangster Futira. Kau kan dengan ni. Ni 82 kau. Cari atas 139. Ni 116. Rasa tak ada kot. Okay, lagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Tengok si dia ada dragon. Watermelon. Let's go. Dengan satu dragon. Alah sip. Ni watermelon kita letak kat sini. Ni dragon ni kita letak kat sini. Dia shop. Kita beli bucket ni. Sebab saya nak besarkan ni. Nak besarkan watermelon ni kalau cukup ah. Oh, Lastralitas. Lastralitas. Ya Allah, memang nak kena spam ke ni? Boleh lah.
Yo. Oh, ada madung. Wih, madung terus mati macam tu. Saya pun tak tahu nak klik macam mana ni. Kalau saya klik mesti hilang. Baiklah guys. Okay guys. So jumpa korang kejap lagi. Saya nak AFK grinding. Guys. So tadi saya grind. So saya dapat lah ni semua ni kan. And tadi plan pun saya dapat watermelon. Watermelon tadi video ke apa entah. Dengan tu je lah watermelon lah. Yang paling rare. Jadi kita tengok balik. Tadi pun saya dapat ni. Plan seed tadi. Dekat gear shop ada apa tak tengok pun. Ada ni je. Sama. Saya nak try lah banana gun ni. Macam mana banana gun. Oh, sekali attack ke. Dia ada peluru kat bawah tu. Tapi damage dia sekali 100 man. Kita simpan dulu. Kita tahu kalau ada brand rod yang powerful kan. Guna tu. Tadi saya ada dapat ni tau je. Kalau kau nak dapatkan best brand rod untuk equip kan, kau tak payah fikir panjang. Equip best brand rod automatic keluar. Saya nak beli ni. Yang ni mahal tu. Equip tu. Oh. Yeah. So korang tengok kat sini. Saya rasa malas nak upgrade. So kalau upgrade kan, korang kena letak lagi korang punya plan. Tu susah tu. So kalau kau nak rebirth kan, sebelum kau rebirth tu kan, brand rod ni kan korang kena bagi dekat siapa-siapa lah. Kalau saya bagi dekat second account, saya pakai device lagi satu. Senang lah. Supaya nanti bila dah carrot launcher 500 per damage. Weh. Cool. Dia shot bagus. Seed shot bagus lah. Orcalelo. Ni apa? Limited meme. Ada ke meme ni? Ni starter pack. Tengoklah balik launcher tadi saya dapat. Ni carrot launcher. Wow. 500 satu peluru. Bombi ni Gozi ni ada 2 guys. Bombardiro Crocodilo. Ni senang untuk tengah ni. Tengok. Ni berapa? 435. Saya rasa tak ada apa-apa nak tukar. Ada. Ini ni. Bila ni apa? Frigo Camelo tadi saya punya yang cute. Frigo Camelo tak ada. Saya ada baru metik 1 2 3 4 3 kali. Tadi ada god 5 dinding kan. Sekarang ni saya nak try dapat dia balik. Last tadi kita buat tadi kan, lepas guys. Sedih sekali. Ni nak rebirth saya kena ada tralala.
Oatly-nya. Susah guys. Nanti saya akan buka 50% luck, 50% money, stronger bet, fuse machine, bigger island. Fuse machine yang ni guys. Korang boleh gabung-gabung brand rock korang dan akan jadilah brand rock tu. Hai. Berapa 20 kita pun. Adakah ada orang baru kat sini? Okay. Ada kot yang penting ni. Dia ada pumpkin. Susah. Oh ni yang tadi tu. Ni saya tak perasan ada brand rock ni guys. Ya kot. Bandito Bobrito. Ini saya ada Rainbow Mateo. Rainbow Tralala dengan Rainbow lagi satu. Mateo lagi. Girafa Careless lagi. Mateo Tralala. Mateo lagi. Banyak guys Mateo dia ada. Saya tak tahu apa luck dia. Dia memang betul-betul luck guys. Saya tak tahu apa dia buat. Okay, best brand rock lo. Kita tengok ada perubahan. Oh, white bar tak ada. Mana brand rock kita? Jual lo 75,000. Oh, mana brand rock favorite tadi? Oh ni 1, 2, 3, 4, 5. Oh ni semalam saya grind. Saya dapat ni boneka ambal labu. Berapa kg? 117. Saya dapat rainbow. Madung 280 je. Cari bawah 280. Ini tak ada. Innalillah. Ini pun tak ada. Sedih sekali. Tak ada apa-apa. Baru guys, tak banyak luck guys. Saya try nak dapat godly je. Sudah. Tu je saya nak. Saya hanya apa entah nama dia. Lupa. Tengok dulu dia shop. Rocket launcher tak ada lagi. Tapi ada banana gun. Seed shop. And seed shop pun tak ada apa-apa. Bombini Guzini Rainbow guys. Come on. Oh ya, lupa. Gun. 10 pistol. Ni. Hilang dah. Tak payah. Apa tadi saya dapat? Ni. Rainbow Bombini Guzini. Let's go. 900 bawah 600 420 435 ni. Let's go. Ni 750 887 ni. Mana ni? Ambil dulu. Kita kutip dulu duit kat sini. Boleh lah lumayan. Uish. Guys. Come on. Tidak. No. Aduh. Bazir je lah. Guys, secret guys. Come on lah. Tak apa lah. Mana lagi ni? Dah syok dah tadi baik dapat secret. Sekali dia bagi tahi lah guys. Korang hajar tu lah.
Ah. Okay, tak apa, kita tanam lagi. Oh, bersih pun tadi tak tanam apa baik. Okay, sunflower. Sekejap. Wow, saya ingat saya Lala je boleh dari birth. Gua letak sini. Bombi ni, Krusty ni. Ni apa? Plan. Ush. Macam mana dia boleh tanam 22,000 mat? Ni duit ada 6.8. Most brand road defeat 835. Saya berapa? Oh wow, ni pun tak ada. Sekejap. Tengok inventory. Anak favourite pula. Ni geng dalam. Aduh, saya rasa aduh, macam ni. Boleh guys, saya rasa end je lah kot. Sebab kalau lama-lama takut panjang pula video ni. Okey lah guys, sampai setelah saja video kita ni. Jangan lupa share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Itu intro lama. Okey lah guys, sampai situlah saja video kita pada hari ni. Dan jangan lupa share, komen, like dan subscribe guys. Okay, see you guys in next video guys. Bye bye guys. Assalamualaikum.